Beberapa hari yang lalu, saya dan isteri berada di London. Day trip, pergi pagi balik malam untuk sedikit urusan di sana. Dan ketika menunggu waktu petang untuk pergi semula ke lapangan terbang balik ke island, kami berdua singgah di beberapa tempat, antaranya ialah dua kedai buku yang besar di London, iaitu Falls di Charing Cross dan juga Waterstone HQ dekat Piccadilly. Dan saya dah lama tak pergi, saya tak tahu macam mana rupa kedai buku tu di zaman industri buku hari ini sudah berbeza daripada 20-30 tahun yang lalu. Ada satu soalan yang isteri saya timbulkan apabila beliau katakan banyaknya buku yang ada dekat sini. Siapa yang beli baca buku ni kan? Dan bila isteri saya timbulkan soalan tu, saya terfikir satu perkara. Hakikatnya memang di pasaran itu ada sangat-sangat banyak. Oleh kerana buku ada banyak, macam mana boleh sebuah buku survive? Ada orang tahu kewujudan buku tu dan membuat keputusan untuk membeli dan membacanya. Kadang-kadang penulis boleh lupa betapa ajaibnya buku yang ditulis, diterima dan dibaca. Ini yang saya rasa, walaupun buku dah lebih kurang dalam 30 buah, saya amat berterima kasih kepada setiap individu yang membeli buku saya, membacanya, memanfaatkannya dan sudi meluangkan masa untuk berkongsi maklum balas di media sosial, menulis review, kerana buku saya hanya satu daripada jutaan buku yang ada di dalam pasaran. Saya cakap pada isteri saya, setahu saya kebanyakan buku yang ada di pasaran ini pasti sebelum diterbitkan, penerbitnya dah buat market study, dah ada gambaran siapakah yang akan membeli dan membacanya. Semua ni adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam video ini saya nak ambil kesempatan untuk nak mengucapkan terima kasih kepada mereka yang membaca buku saya, sama ada buku-buku sebelum ini ataupun buku terbaru untuk tahun 2026 ni, iaitu buku Iqra. Sahabat boleh mendapatkannya di kedai-kedai buku berdekatan. Boleh juga beli dalam talian dengan menggunakan capaian belibukuiman.hasrizal.com. Teruskan membaca dan memanfaatkan ilmu, menyebarkannya dan membina sebuah masyarakat yang berasaskan kepada ilmu dan amal. Wallahualam.